Okay, hi guys. So hari ni nak review produk berkaitan dengan rambut Nat. Cuba korang teka lah. Okay, so first time Nat tak blow rambut lagi. Ambil shoot video TikTok ni. Okay, so hari ni nak review tadang, hair dryer yang Nat dah pakai seminggu. Nat rasa memang sangat functionable lah. Price dia pun reasonable. So Nat memang recommend hair dryer ni. Dia je nama Mi Fire. Dia 5-in-1 punya hair dryer. Tengok. Lepas tu dia siap ada ionic, function ionic lagi lah, hair dryer. Tapi kenapa dia 5-in-1? Sebab dia ada dryer, lepas tu nozzle, lepas tu curler dia pun ada 2 saiz. Okay, curler 2 saiz, yang ni yang sikat, tapi dia boleh panaskan lah. So bagi straight, bagi rambut kita jadi lurus, pun ada juga. So jom kita unbox. Yang ni Nat dah buka sebab Nat dah cuba pakai dulu. Dan harga dia pun mampu milik guys. Korang rasa dapat macam ni dalam berapa? 600? 500? 700? Tak sampai guys, 250 pun tak payah guys. Ada cucur lagi dalam 220 macam tu lah. Dapat set lengkap macam ni. Lepas tu dia pun sangat-sangat ringan lepas saya pakai. Buat Nat jadi perempuan kan, kalau rambut panjang macam Nat ni, memang malas nak basuh rambut. Kadang-kadang 2 hari basuh sekali. Tapi lepas ada yang ni, Nat jadi rajin. Macam excited nak basuh rambut sebab nak blow guna yang ni. Lepas tu yang Nat pilih ni warna pink. Cantik sangat-sangat. Lepas tu korang beli sekarang, dia ada percuma. Dia percuma yang ni. Nat dah mat dekat sini sebab dia dah guna. Ni yang dia percuma lah. Okay, hair essence norizing ring. Yang paling penting dia pakai magnet guys. Sebab yang sebelum ni kat rumah Nat, yang model lama punya, dia pakai macam pasang macam tu. Lepas tu tangan Nat dalam hair dryer macam zaman dulu kan berat sangat. So kadang-kadang tangan lenguh jatuh. Lepas tu jadi pecah sikit lah plastik dia. So yang ni tak perlu risau, dia magnet je. Nak tukar yang ni, senang. Lepas tu jom kita try angin dia kuat ke tak. Okay, so yang ni button on. So dia macam biasa ada 3 mode lah. Panas dekat sini, kekuatan dekat sini. Okay, 3 mode. Yang panas, lepas tu sederhana, lepas tu yang sejuk. Dan angin pun ada mode 1, mode 2, mode 3 lah. Bising pun tak bising, tengok. Bunyi dia pun slow. Biasa nak guna angin sejuk dulu lah. Nak keringkan dalam rambut kita. Okay, siap. Dah kering rambut, laju pun laju, ringan pun ringan. Tangan langsung tak lengah pun boleh siap blow rambut. Okay, jadi rajin nak basuh rambut tiap-tiap hari. So, jika korang pun berminat dengan hair dryer Mi Fire ni, korang boleh check dekat beg kuning sini lah. Beli-beli laju-laju, sempena dia ada free gift untuk yang ni, yang untuk protection rambut korang. Dia boleh prevent daripada heat lah. Sekarang pun ada bagi voucher dekat TikTok shop lagi berbaloi. So, check dekat beg kuning. Thank you.